Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Dengar suara saya? Okey, pertama sekali saya nak tanya, suara saya dengar tak? Dengar Kalau dengar cuba komen satu. Tu yang saya nak tahu dulu. Komen satu. Okey, terima kasih semua. Okey. Pada video kali ini, saya akan mengajar kepada tuan-tuan dan puan-puan semua bagaimana untuk nak jadikan video kita di TikTok ataupun dekat Reels Facebook ke IG ke kan. Boleh viral. Okey. Dan ilmu ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi tahu ilmu ini bukan saya cedok mana-mana, bukan based on pengalaman saya ke apa, tetapi daripada ilmu yang saya belajar di tempat lain dan saya apply kan dan Alhamdulillah memang jadi. Dan malam ni saya nak ajar kepada anda apakah ilmunya dan saya nak anda buat. Okey. Dan ilmu ini tuan-tuan dan puan-puan, saya beritahu, saya nak dapatkan ilmu ni, saya pergi kelas. Saya pergi kelas. Dan kelas itu harga dia lebih kurang dalam RM160. Dan hari ini anda tak perlu bayar guna duit pun untuk belajar ilmu ni. Okey? Kerana saya akan beri anda percuma dengan syarat dia punya yuran dia yang anda kena buat adalah bila anda dah dapat ilmu ni, saya nak anda terus hasilkan satu video mengikut ilmu yang saya bagi ni dan post dekat grup Tonwow kita. Boleh? Itu je yuran yang saya minta. Okey? Saya boleh berikan ilmu ini percuma saja kepada anda, anda tak payah bayar saya. Okey, setiap benda tu mesti ada bayaran dia kan. Tapi hari ini saya berikan anda percuma dengan syarat anda buat terus satu video baru dan anda post dekat grup. Itulah bayarannya. Kalau anda buat benda tu, barulah ilmu itu akan meresap sampai ke hati anda dan anda akan ingat sampai bila-bila. Tapi kalau anda tak apply apa yang saya suruh, syarat yang saya suruh untuk buat video hasil daripada ilmu ni, maka ilmu yang anda belajar selama beberapa minit dengan saya ni sia-sia. Okay, ready? Kalau ready, cuba komen dua. Cepat. Okay. Alright, terima kasih semua. Alright. Okey, saya nak beritahu semula, video hari ini anda akan belajar macam mana anda nak hasilkan video konten yang mudah untuk viral. Yang mudah untuk viral. Dan ilmu ini bukan daripada pengalaman saya saja ataupun saya cedok mana-mana, tidak. Tapi ini adalah ilmu yang saya belajar di kelas. Saya bayar lebih kurang 160 dan bila saya dapat ilmu ni, saya apply dan Alhamdulillah memang menjadi. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, dulu TikTok saya mencecah follower hampir 40,000. Okey. Dan video-video yang saya hasilkan, saya boleh katakan dalam 30 video yang viral. Viral. Ada mencecah sampai juta view. Hasil daripada ilmu ni. Korang nak tahu macam mana? Okey. First kali, saya direct to the point. Apa yang korang kena tahu, dalam TikTok ni, kita ada algoritma. Kita ada algoritma. Dan algoritma dalam TikTok ni, dia sangat kompleks tau. Dia sangat kompleks. Sebenarnya, dia agak kompleks. Okey. Dan untuk pengetahuan anda juga, macam mana untuk kita nak memahami algoritma ni, kan? Saya dapat simpulkan benda-benda yang senang. Cuma anda kena tahu, algoritma dalam TikTok ni, kalau anda tahu macam mana algoritma berfungsi, maka anda akan senang hasilkan video yang mudah viral. Sebab bila anda dapat detect apakah algoritma-algoritma yang membuatkan video anda viral tu, maka secara automatik video anda tu akan ditolak. Automatik boleh jadi viral, boleh reach pada semua orang. Algoritma dia tu apa? Okay. Dia sebenarnya algoritma dia agak rumit. Tapi kalau nak senang cerita, kalau anda buat satu video, contohlah anda buat satu video kan. Right? Okay. Bila anda buat satu video, anda perasan tak dalam video yang anda tengok tu, contoh saya tunjuk Okay. Contoh, dalam satu video yang anda tengok dekat dalam TikTok, anda perasan tak ada kanan ni. Ya dia tulis love, lepas tu dia ada lambang chat, lepas tu yang dia ada lambang save, lepas tu dia ada lambang share. Dekat tepi ni kan? Dekat tepi ni. Love, like, comment, apa ni, save dengan share. Okey. Empat-empat button tu, itu adalah hot button. Kalau anda menghasilkan satu video yang menyebabkan ramai orang klik benda tu, maka video anda siap sedia akan jadi viral. Jadi sekarang ni apa kerja anda? Anda kena jadi kreatif.
hasilkan video yang menyebabkan orang boleh klik like ataupun menyebabkan orang komen ataupun menyebabkan orang save video anda ataupun menyebabkan orang share. Anda kena kreatif. Macam mana kita nak kreatif buat video, tuan-tuan dan puan-puan? Kreatif ini kita tak boleh beli. Kreatif ini dia bukannya lahir-lahir kita terus semula jadi kreatif. Tak, tapi kreatif ini perlu diasah. Kita kena buat lagi dan lagi, buat secara berterusan, lama-lama, baru bila kita dah ada pengalaman buat banyak video, secara automatik kita akan jadi kreatif. Jadi apa kerja tuan-tuan? Kena buat video secara kerap, buat banyak kali, lama-lama baru anda akan jadi kreatif. Jadi untuk anda menghasilkan satu video, anda kena kreatif supaya ramai orang boleh klik button like, komen, ataupun save anda punya video ataupun share. Cuma saya nak beritahu, kalau video anda tu ada berunsurkan persoalan, ada berunsurkan yang menyebabkan orang komen, contoh di ujung video tu ada tanya soalan dan sebagainya, maka dekat situ ramai orang akan komen. Tapi video anda tu bila disebabkan dia mempunyai practical value, contohnya tips-tips dan sebagainya, menyebabkan orang akan save video anda sebab untuk kegunaan dia in future. Sebab itulah video-video masakan orang save banyak sebab video tu dia nak gunakan untuk resipi dia masak. Mak-mak nak masak kan. Tapi kalau video anda tu memberi manfaat, video anda tu kena dengan apa yang dia cari selama ni, maka dia akan share video anda. Clear, dapat sesuatu. Jadi kena ingat, untuk anda nak bagi video anda tu mudah viral, anda kena pastikan hot button empat-empat tu ada orang klik. Okey, tak kisah sama ada salah satu ataupun dua daripada empat ataupun keempat-empatnya. Kalau anda boleh buat satu video tu yang menyebabkan orang like, komen, save dengan share, maka video anda lagi cepat viral. Clear? Dapat satu ilmu. Ilmu yang kedua pula yang anda perlu tahu adalah tentang hook dan bait. Dalam satu video, anda kena tahu tau. Bila kita tengok satu video, orang zaman sekarang ni orang suka scroll, 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 scroll. Tapi macam mana kita nak buat satu video yang menyebabkan orang daripada scroll, 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 dia terhenti dan dia tengok sampai habis. Macam mana kita nak buat orang terhenti? Inilah pentingnya hook. Hook ni ibarat macam kail, kan? Kita bagi umpan, kita letak kail, bila kita pancing, ikan lalu pap dia tersekat dekat situ. Jadi kita kena hasilkan satu video yang menyebabkan orang stay dan dia tengok sampai habis. Tapi soalnya macam mana nak buatkan orang tu stay tengok video kita? Dia tak swipe. Macam mana? Okay, jawapannya kita kena ada hook tersebut. Hook ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia pecah kepada tiga. Cuma asas dia kita kena tahu. Macam mana kita nak tangkap attention orang untuk dia stay tengok video kita. Kita kena pastikan video kita untuk 3 saat yang pertama tu dia kena interaktif. Video kita tu 3 saat tu dia kena ada 3 elemen ni. Kalau kita ada 3 elemen ni ataupun salah satu elemen tu, maka video kita menyebabkan orang akan stay sebab hook dia power. Power. Apakah 3 elemen tu? Okey, yang pertama, bila kita buat satu video, 3 saat pertama tu, kita ada letak teks. Teks, teks kan, tulisan kan, yang besar, kan, yang menyebabkan orang baca dan dia akan stay. Yang kedua, mungkin video kita tu, kita ada buat pergerakan. Awal-awal je, bukan kita tak statik gambar. Bukannya gambar kita tu rakam statik macam ni bercakap. Tapi video tu awal-awal dia dah ada pergerakan. Dia dah ada pergerakan. Maka orang akan stay. Elemen yang ketiga pula, bila video kita tu starting je, starting suara tu, dia power untuk 3 saat yang pertama. Suara kita bila kita cakap satu benda tu, dia power. Menyebabkan orang akan stay. So, ada 3 elemen. Kalau tuan-tuan nak lebih hebat, dalam satu video tu, ada ketiga-tiga elemen ni. Tapi kalau untuk peringkat awal, tuan-tuan boleh pilih salah satu. Saya bagi contoh kan. Bila ada satu video tu, dia ada tulis satu tulisan. Biasanya orang buat video kan, yang dia tulis POV. Kan? Ataupun satu video tu awal-awal dia pump dia tulis kan. Cara nak macam tu. Jadi bila dah ada teks menyebabkan orang akan stay. So rajin-rajinlah tuan-tuan buat satu video dah ada teks yang besar yang menyebabkan orang stay. Dan yang kedua macam saya cakap tadi bila video tu ada pergerakan. Contoh bila anda buat satu video dia bukan statik macam ni tapi dia starting je dia terus ada pergerakan. Contoh macam ni kan. Ini live. Okay. Contoh ada satu video bila anda tengok kan dia macam ni kan. Tapi bila anda scroll, dia tiba-tiba, dia terus ada pergerakan. Nampak ni? Dia ada teks, dia ada teks, macam ni. Ini kita panggil hook yang teks tu. Dan bila satu video tu, dia ada starting dia terus bergerak.
Dia terus bergerak macam ni kan. Dia terus ada pergerakan. Maka video tu boleh viral. Dia boleh viral. Okey, dan yang ketiga, macam saya cakap tadi, sesuatu video tu, bila starting je, anda terus cakap macam satu benda tajuk yang menyebabkan orang akan stay. Kau contoh, kalau kita cerita pasal Tuan Wah kan, betul ke dekat dalam, contoh kan, betul ke dekat dalam Malaysia ni kita boleh, betul ke ada passive income dekat Malaysia ni? Betul ke kita akan kerja sampai mati kalau pak baru kita start. Jadi suara tu menyebabkan orang dengar dan apa benda tu? Dia akan stay. Contoh dalam satu movie bila kita tengok kan, kalau ada satu tempat tu kan dekat luar negara kan cerita macam Hollywood lah kan. Orang tengah jalan dekat kawasan bandar ke apa kan, tiba-tiba boom meletup. Boom, meletup. 3 saat yang pertama kan. Itu adalah hook yang dibuatkan menyebabkan orang akan stay. Sebab orang nak tahu, bom ni siapa yang buat? Orang ke yang letupkan? Ke ada orang berdajal? Ada orang pedajal kan? Ke ada kesilapan teknikal? Dan sebagainya. Jadi orang nak tahu apa benda tu meletup tu. Jadi inilah yang kita panggil hook. Jadi kalau tuan-tuan nak hasilkan satu video yang hook yang bagus, tuan-tuan kena ada ketiga elemen tu. Letak teks starting, ataupun suara, ataupun pergerakan. Clear? Okay, itu settle untuk hook. Dan selepas tuan-tuan dah pasang hook untuk membuatkan orang stay, dia nak tengok selepas tu apa, macam mana untuk tuan-tuan nak hasilkan video tu untuk orang tengok sampai habis. Macam mana guys? Macam mana? Macam mana? Okay, jawapan dia, kita kena hasilkan video tu tak boleh panjang. Kita kena hasilkan video tu pendek. Kalau boleh biar video tu bawah seminit. Sebab zaman sekarang orang tak suka tengok video lama-lama. Jadi kalau tuan-tuan boleh menghasilkan video yang bawah 1 minit, ini adalah salah satu cara yang mendorong untuk orang tu tengok sampai habis. Penting ke untuk tengok sampai habis, tuan-tuan dan puan-puan? Sangat penting. Sebab apa? Sebab bila dia tengok sampai habis, itu adalah salah satu algoritma yang menyebabkan video tuan-tuan tu boleh viral. Boleh viral. Kalau video tu orang tengok sampai habis, lagi ramai orang tengok sampai habis, video tu algoritma akan tolak untuk bagi lebih banyak orang view. Okay, clear? Alright. Dan next, saya nak ajar selepas dah hook yang menyebabkan korang stay, apakah konten video yang tuan-tuan perlu hasilkan yang menyebabkan video tu boleh viral? Dia ada 4 elemen, tuan-tuan dan puan-puan. 4 elemen. Yang pertama, tuan-tuan boleh buat satu video tu yang berbentuk practical tips. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan boleh buat satu video tu yang berbentuk storytelling. Yang ketiga, tuan-tuan boleh buat video tu yang ada emosi, yang menyebabkan orang yang menonton tu emosi. Dan yang ketiga, tonton buat satu video, okey, tonton buat satu video kejap saya lupa. Tuan-tuan buat satu video yang video tu yang kena pada timing dia. So ingat saya cakap timing, practical value, storytelling, emotion. Kita kena ingat dalam video kita ni kita deal dengan manusia. Bila kita deal dengan manusia, kita kena tahu apakah trigger-trigger point yang menyebabkan dia akan tengok video tu sampai habis. Dia kena ada keempat-empat elemen ni. Ataupun salah satu elemen pun okey. Yang penting ada salah satu elemen ataupun keempat-empat video tonton lagi super. Contoh saya bagi tahu timing tadi. Timing ni bermaksud tonton pandai tunggang sesuatu situasi, suatu isu. Kalau dalam satu isu sekarang ni musim durian, tonton buat konten yang berkaitan dengan durian. Yang berkaitan dengan durian. Contoh, tonton pergi makan durian, tapi pada masa yang sama tonton pergi closing orang. Contoh, ada satu isu tu yang saya sentuh pasal harga emas naik kan. So, masa tu saya buat video pasal apa beza emas dengan ASB. Mana lebih untung. Sebab masa tu tengah hype pasal emas. Ada satu video saya buat pasal Bitcoin. Sebab apa? Sebab masa tu Bitcoin tengah naik. Jadi kita cuba write dalam satu isu. Kadang-kadang saya buat satu isu pasal politik. Bukanlah saya nak hentam ke sesiapa. Tapi masa tu tengah panas pasal kerajaan serta-serta ada buat serta benda. So saya cuba write isu tu dan kaitkan dengan bisnes saya. Jadi kalau kita tahu waktu tu timing tu, contoh kan Khairul Amin kan. Kenapa video dia selalu viral 30 resipi tu? Sebab dia buat video resipi tu kena pada timing. Sebab timing tu bulan puasa, orang memang nak mencari, nak buat nak masak untuk berbuka. Jadi 30 resipi yang dia hasilkan tu adalah timing yang tepat. Contoh bulan Hari Raya Aidiladha. Tonton buat konten di berkaitan dengan Hari Raya Aidiladha. Jadi kita kena right timing yang betul. Jadi tuan-tuan kena cari apa situasi, contoh pasal KWSP kan. Tuan-tuan buat cerita pasal KWSP. Jadi cuba relatekan dengan tuan-tuan punya business tuan Wah. Timing. Yang kedua,
macam saya cakap tadi, adalah berkaitan dengan practical value. Practical value ni bermaksud, contoh buat satu video konten yang share tips. Share tips kan. Empat bisnes yang sebenarnya tak banyak modal. Yang keempat adalah yang ramai orang tak tahu. Yang pertama, certain. Yang kedua, jadi video-video yang berbentuk practical tips ni, video ni pun juga senang viral. Senang viral. Contoh share macam benda-benda tips, strategi kan. Yang penting dia berbentuk macam cara-cara macam mana korang nak ni. Macam tu. Bila ada video yang berbentuk dengan practical tips macam ni, memang video tu senang untuk dapat view. Dan video tu akan menggalakkan orang untuk share tuan-tuan punya video dan save video tuan-tuan sebab dia orang nak rujuk untuk masa depan. Dia macam tu. Saya pun suka untuk buat video yang berkaitan-berkaitan dengan practical tips ni. Saya pernah buat satu video berkaitan dengan practical tips ni, tak silap saya pasal guna kereta MERS kan, berapa harga untuk servis kat kereta MERS. Saya bandingkanlah, kalau kita servis waktu macam ni, kalau kita servis yang basic, kalau kita servis yang apa ni, yang bukan basic punya, kalau servis tu tayar berapa. Jadi kita buat point satu, point dua, point tiga, menyebabkan ramai orang save, orang view video tu sampai juta. Kan. Saya tunjuk practical tips kan tentang bonet, pasal bonet je. Benda tu boleh jadi viral sebab ada unsur practical tips. Okey, yang ketiga adalah berkaitan dengan storytelling. Benda ni pun saya suka juga. Bila kita buat satu benda, kita nak buat satu video. Contoh, saya nak buat satu video. Video tu berkaitan dengan saya pergi Universiti Malaysia Kelantan kan untuk bagi talk. Kalau kita sekadar buat video, saya pergi video, tunjuk saya bagi sharing. Kan? Video tu tak boleh, susah. Dia nak pergi. Tapi kalau kita pandai, kita boleh buat satu video, padahal kita nak pergi kat sana je. Tapi kita buat ada babak, ada tiga babak. First babak kita nak pergi ke sana. Second babak kita tengah bagi sharing. Ketiga babak waktu selepas sharing tu kita balik. Jadi dia menyebabkan ada macam satu storyline. Contoh, kita nak pergi post SIM card. Kan, takkan kita pergi kat pejabat post kita ambil video, tak. Tapi starting kita buat apa? Babak yang kedua, kita buat apa? Babak yang ketiga, baru kita buat ni. Jadi kita cuba buat satu benda yang kita nak post tu, kita jadikan dia satu story. Orang cukup suka dengar cerita. Sebab memang manusia ni, dia suka dengar cerita. Dia suka dengar cerita. Benda yang kecil, kita jadikan dia cerita, video tu akan banyak view dan orang akan boleh tengok sampai habis. Orang akan tengok. Bandingkan kita tunjuk singkat, gini-gini, tapi bila kita tunjukkan dia satu storyline, activity yang kita buat, dia akan boleh jadi viral. Ini kita panggil storytelling. Okay. Dan yang keempat, yang terakhir adalah emosi. Ingat, manusia ni dia bermain dengan emosi. Bukannya bila kita buat satu video tu, kita emosi, kita marah-marah, kita suka. Bukan emosi kita. Tapi satu video kita tu boleh menyentuh emosi orang yang tengah tengok. Contoh, dengan video kita tu menyebabkan orang gelak. Dengan video kita menyebabkan orang marah. Itu kalau boleh jangan buatlah. Kan? Dengan video kita tu menyebabkan orang jadi curious. Dengan video kita tu menyebabkan orang rasa takut, berhati-hati. Dengan video kita tu menyebabkan orang rasa sedih. Jadi emosi. Satu video menyentuh emosi orang. So, bila kita menghasilkan satu video, dia menyentuh emosi orang. Tak kisahlah kelakar ke, buatkan orang happy ke, buat orang sedih ke, buat orang takut ke. Kan? Buat orang pelik ke kan. Dia emosi, menyentuh emosi dia. Kan? Menyebabkan video kita tu senang juga viral. Senang orang tengok sampai habis. Jadi, sentuh emosi seseorang. Dan kalau boleh, janganlah kita buat video-video yang menyentuh emosi orang tu jadi dia marah. Ini kita panggil bad marketing lah. Bad marketing is good marketing, orang selalu cakap kan. Tapi sebenarnya benda tu tak bagus pun. Tak bagus, menyebabkan credibility kita jadi lagi teruk. So, kalau kita nak menghasilkan satu video yang mudah viral, orang tengok sampai habis, kalau boleh kita masukkan ke empat-empat elemen tu. Ada storytelling, timing yang tepat, menyentuh isu, dan masa tu ada emosi, kan? Dan ada practical tips. Kalau kita tak boleh nak sentuh empat-empat, kita sentuh tiga. Kalau kita tak boleh sentuh tiga, dalam video kita tu ada sentuh dua. Yang paling penting, kena ada bait. Kena ada, apa yang saya panggil tadi, kena ada hook dia. Starting kena ada hook. Hook kena ada video pergerakan, ataupun teks, ataupun suara. Okey. Dan video kita tu, kalau boleh, biar menyentuh algoritma, iaitu like, comment, ataupun save, ataupun share. Jadi mudah-mudahan video yang saya hasilkan ni dapat memberi manfaat kepada anda dan dapat menghasilkan video-video konten yang viral
dan kita dapat viral dan memperkenalkan Tone Wow ni kepada lebih ramai orang lagi. So itu saja daripada saya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.